Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Okey, kalau kita cakap pasal phone bateri besar, mesti korang terfikir, phone tu mesti tebal, mesti berat dan rasa macam bawa power bank. Tapi macam mana pula kalau saya cakap phone yang ada dekat tangan saya ni sebenarnya dia ada bateri 8300 mAh. So inilah dia, Honor X9D. Telefon yang betul-betul dijual, bukan prototype yang dah pecahkan tradisi. Yang mana bateri lebih 8000 mAh tak semestinya datang dengan bodi yang tebal. Dan bukan setakat tu je, Honor X9D ni juga sebuah telefon yang sangat tahan lasak. Jadi dalam video kali ni, kita nak tengok lebih mendalam. Selain dapat bateri besar, bodi yang slim, tahan lasak, apa lagi kelebihan yang ada dekat Honor X9D ni? Dan apa kompromi yang ada dekat phone ni? So jom kita mulakan video ini. Pertama sekali, saya nak cakap pasal ketahanan dia. Honor X9D ni bukan setakat tahan lasak yang biasa-biasa. Dia ada SGS Triple Resistance Certificate. Maksudnya keseluruhan telefon ni, dari segi skrin, dia punya frame, komponen dalaman, direka untuk tahan hentakan. Contohnya, skrin dia guna Ultra Deep Tempered Glass yang sekarang dah guna rekaan skrin rata, bukan lagi curve. Jadi lagi susah nak pecah kalau terjatuh. Tapi yang paling gempak, phone ni ada IP rating IP69K. Selalunya kita dengar IP68 je kan, yang boleh masuk dalam air. IP69K ni lagi advance. Dia boleh tahan semburan air high pressure dan juga suhu panas. Dan dalam phone ni siap ada feature untuk eject hub hook daripada lubang speaker dia. Tapi saya nak ingatkan lah, walaupun Honor dah buat macam-macam torture test, korang janganlah pula rosak-rosakkan phone ni. Sebab selalunya warranty ni dia ada terms and condition dia. Cuma dengan adanya semua protection ni, kita sebagai pengguna rasa lebih yakin lah nak beli dan nak pakai untuk buat long term. Kalau terlepas dari tangan ke atau terkena hujan lebat, phone ni masih boleh diselamatkan. Sekarang saya nak cakap pasal bateri 8300 mAh dia. Macam mana Honor boleh letak bateri sebesar ni dalam bodi yang nipis? Rahsia dia ialah teknologi bateri silikon karbon generasi baru. Senang cerita, teknologi ini dia boleh buatkan bateri simpan lebih banyak tenaga dalam saiz fizikal yang lebih kecil. Hasilnya, bateri phone ni memang sangat tahan. Nak dapat screen on time lebih 9 jam ke atas tu senang sangat. Kalau penggunaan korang biasa-biasa, 2 hingga 3 hari tak charge pun tak ada masalah. Dan dia juga ada support fast charging 66 watt dan boleh charge phone lain dengan feature reverse charging dia. Dari segi rekaan pun nampak ada improvement, nampak lagi premium. Kalau tengok daripada depan, memang nampak mewah dia. Terutamanya dekat bahagian depan skrin phone ni sebab bezel dia nipis. Chipset pun dah upgrade ke Snapdragon 6 Gen 4. Dia punya performance ada iras-iras chipset express chip Snapdragon 855. So untuk penggunaan harian memang rasa sangat lancar. Scroll social media, buka apps, tak ada rasa sangkut pun. Sekarang kita masuk dekat bahagian kamera, yang mana ini adalah bahagian yang mana phone ni ada kompromi sikit. Phone ni ada kamera utama 108MP, ada OIS. Cuma agak kurang, dia punya ultra wide masih lagi stuck dekat 5MP. Untuk kualiti kamera utama dia, apa yang saya boleh kata, sederhana saja. Tapi untuk penggunaan casual, saya rasa tak ada masalah. Kalau dalam keadaan cahaya yang cukup, macam dalam gambar Pokemon ni, AI post processing dia sebenarnya banyak bantu untuk bagi warna nampak cantik, nampak lebih sharp. Nak ambil gambar makanan pun still nampak usable lagi. Kalau waktu malam, dia punya hasil masih boleh jadi terang. Cuma saya perasan AI dia betul-betul over-sharpenkan gambar tu. Tapi yang betul-betul lemah ialah kamera ultra-wide dia. Sebab dia guna sensor 5MP sahaja. So dia punya dynamic range tu sangat lemah. Korang boleh tengok dalam gambar ni, bahagian langit tu senang sangat nak jadi putih. So gambar dia jadi sangat overexposed. Untuk video, rakaman dia agak bergegar sikit. Terutamanya kalau kita berjalan laju. Dekat setting boleh record sampai 4K. Tapi saya sarankan korang guna 1080p sahaja sebab lagi stabil. Okay, ini percubaan daripada kamera depan Honor X9D dan dia support rakaman 1080p saja dan video dia agak sedikit bergegar kalau korang jalan laju, okay. So kalau nak steady, pegang static handheld sahaja, okay. So maknanya stay macam ni je. Alright, itu sahaja untuk percubaan untuk kamera depan Honor X9D. Okay, sebelum kita buat rumusan, ada beberapa benda lain yang korang kena tahu. Pertama, phone ni ada under display fingerprint scanner. Dekat bawah ada slot dual SIM, tapi dia tak support card microSD. Dekat atas ataupun dekat bahagian kamera tak ada IR blaster. Speaker guna stereo. Tapi sekarang saya perasan dia punya speaker tu dah lagi kuat. Bass pun dah makin jelas. So memang enjoy layan video ataupun lagu guna loudspeaker dia.
Dan yang paling best, fungsi NFC dekat phone ni korang boleh guna untuk duplicate access card untuk rumah korang ataupun office. Jadi itulah dia, Honor X9D. Sebuah phone yang direka untuk orang yang perlukan bateri besar, tahan lasak, yang mana saya nampak sesuai untuk rider, untuk orang yang kerja construction, anak-anak ataupun ibu bapa. Dia ada kelemahan sikit dekat kamera ultra wide dengan video recording dia. Tapi kalau prioriti utama korang ialah ketahanan dan bateri, susah nak cari phone lain yang boleh lawan Honor S9D ni dengan harga yang dia bagi. Honor S9D ni dijual dengan harga bermula RM1,499 untuk versi 256GB. So kalau korang berminat, korang boleh check out link yang trusted dekat bahagian bawah video ini. Jadi, apa pendapat korang dengan Honor S9D pada kali ni? Berbaloi beli? Boleh share pendapat korang melalui ruang komen di bahagian bawah ini. Sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail untuk video kali ini. Kita berjumpa lagi di lain hari di lain waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.